Brian Cam. Duduk Aina Tasha. Dulu Aina Natasha macam lagu rock zaman 90-an. Alhamdulillah, hari ini kami masuk hari kedua. Kalau ikut plan asal, hari ini adalah hari berjalan pulang ke tempat kami bermula. Namun sebaik saja kami tiba semalam, hujan pun turun hingga ke malam. Jadi segala aktiviti yang telah dirancang awal tidak dapat kami lakukan. Maka setelah berbincang, kami perlu membuat keputusan Maulana, iaitu dengan menangguhkan perjalanan pulang sehari lagi untuk memberi ruang kami melakukan aktiviti pada hari ini. Oleh kerana chalet yang kami duduki telah penuh ditempah, maka kami terpaksa berpindah ke chalet atau homestay yang lain pada hari ini. Aktiviti pertama hari ini ialah pergi mencari sarapan ke Pekan Dabung sambil merancangkan ekonomi setempat. Bumiku pijak, di situ langitku junjung alalang, menyelup pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Aku seru mentera pusakaku. Pekan Dabung yang asalnya satu daerah terpencil kini mula dikenali ramai, terutamanya melalui aktiviti eco pelancongan. Stesen kereta api Tanah Melayu ini menjadi salah satu lawanan utama ke Dabung. Hingga kan TV3 ada membuat satu dokumentari bertajuk Train to Dabung, mengisahkan tentang pelajar dan guru dari kampung sekitar menaiki kereta api seawal 5 pagi untuk ke sekolah di Dabung. Tegap dan segak bagaikan laksamana Melayu. Di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung alang-alang, menyelup pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Aku seru mentera pusakaku, mentera semerah padi, mentera semerah padi, mentera semerah padi, oh mentera semerah padi, mentera semerah padi, mentera semerah padi, mentera semerah. Kami juga berkesempatan menyaksikan ketibaan sleeper train atau jungle train yang terkenal di kalangan pelancong dalam dan luar negara yang gemarkan aktiviti eco pelancongan. Kabarnya untuk menepah tiket train ini perlu dilakukan 3 bulan lebih awal kerana selalu kehabisan tiket. Namun trip train kali ini dinaiki oleh anak perantauan yang mahu pulang beraya Aidiladha di kampung halaman, kerana perayaan Raya Korban ni tinggal beberapa hari saja daripada sekarang. Tak ada lah, kan? Tak buka.
give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts I signed with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Talk about the things they're gonna say when they see me, and when they see me, they just dap me up and say good to meet me. I keep it going, flowing over this and make it look easy. Easy for me to say I do this every day of the week. I'm eager to be the one they talk about when all said and done with it. I'm the feature that they want, but then they don't when I come with it. I'm a scene, still a seat, filler, blow up the numbers, and I ain't leaving no crumbs, so you know when I'm done with it. I'm a new school vibe with an old soul, oh so great. Stay paid by the boatload, don't go chasing a wave. I'm a rowboat, blow smoke right through the face of the ozone. Oh no, I got the bag, I'm back to just double it. I'm about to pop the top, I've been bubbling. They want the spot, but I do not cut them in. They tryna plot my drop, they been huddling. Feeling so tall, I could give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts I signed with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. I know a lot of people praying for my downfall, but the only thing that I'll be down for is being top 5, but like down 4. I'm down to earth like the ground floor, but I've been flying so long, I tend to ask people, what's the ground for? Man, I'm only headed up, see my flow volcanic, this the fire I erupt. Heard the fans getting rowdy cause they haven't had enough. You know I'm running the city, you just running out of luck. Yeah, I said that with my chest, I flow hard, it's no wonder they easily impressed. I'm so far, but I'm always coming back with something fresh, I never rest. Where you'll never catch this ego in a nest. I invest my time in the booth, I find a piece. I used to piece the boom in my mind. My ex knows this, let me expose this. She left cause she don't wanna be with an explosive. Man, I'm just feeling so tall, I could give a high five to the pilot. Yeah, family tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts I signed with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Selesai sarapan dan beraktiviti di Pekan Dabung, kami terus pulang ke penginapan dan bersiap untuk check out dan seterusnya check in di penginapan baru. Sejurus itu kami keluar semula untuk aktiviti mandi sungai, dan sebelumnya kita singgah makan mi udang untuk lunch. Dini hari kian ku rasa ku imbas kembali waktu bersama. Segala kenangan silam bagai berlalu semalam.
Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Itulah lumrah alam. Begitu juga kembara kami, kini sudah tiba masa untuk pulang semula. InsyaAllah kami akan menyelusuri laluan yang sama kami datang kemarin. Cuma di hujung nanti akan ada lencongan laluan yang lain sebelum tiba ke destinasi masing-masing. Alhamdulillah, kita sekarang dekat Gua Musang daripada Dabung. Kita habis breakfast. Alhamdulillah, cuaca hari ni baik. Kereta pun tak banyak. Kita bertolak seawal pagi pukul 7.30 macam tu. Alhamdulillah, jalan berkabus. Cantik. Perjalanan sangat menarik. Alhamdulillah. Okay, bye-bye. Amal tu, budak pun macam tak tahu je dia. Lama meniaga. Tak tahu dia apa. Dia dari sebelah mana? Air panas dia tak masuk sekali dia. Ha? Air panas. Dia minta air panas 2 sekali dia. Betul-betul panas. 3. Kan air betul-betul panas. Korea kita tak mau dah. Dia suruh ambil kat Korea. Ada Korea. Ambil lah kat Korea.
Wah, tu apa ni? Kawai semata dia juga ada. Ada berjenis-jenis apa? Air suam pun ada jenis air suam. Boleh nak buat lah benda kita. Ni apa ni? Company ni. Urut. Ha. Oh, bulan. Mana? Masuk video. Mana video? Dia tak bagi kau air panas lah. Dia semua ambil sendiri je ni kau ni. Ada? Ha? Kau ni tepi je. Tak, kalau kau ambil ni beritahu lah. Okay, kita sekarang ni dekat Gua Musang di Muse Park. Muse Eco Park. Jadi kita tengah breakfast ni. Tengok adik tu. Dia tengah Ada nama serve. siapa dia? Ada nama siapa dia? Ain. Ain. Nur Ain ke? Nur Ain ke? Sri Ain ke? Nurul Ain Natasha. Dulu Ain Natasha. Macam lagu rock zaman 90-an. Mesti bapak kau minat rock tu ni. Kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari akhir dalam perjalanan kami ke Gunung Stong di Dapung, Kelantan. Jadi dalam perjalanan balik ni kami singgah di Muse Eco Park untuk menikmati sarapan pagi. Terima kasih kepada sahabat saya, Cik Kabu dan Cik Plak dan junior kita orang, Firdaus, kerana bersama-sama main our journey, dan diharapkan selepas ini akan lebih banyak lagi lah perjalanan-perjalanan untuk menyusuri tempat-tempat yang menarik di Malaysia ini. Yang dapat kita lihat di sana, kereta api di stesen Gua Musang. Salah satu stesen kereta api yang legend lah dekat Malaysia ni. Merupakan pintu masuk utama ke negeri Kelantan. Jadi kami amat bertuah sambil menikmati juadah sarapan pagi yang istimewa di Kelantan ni, seperti nasi belauk, dagang, nasi kerabu, dan juga menikmati keindahan Bandar Gua Musang berlatar belakangkan stesen kereta api yang legend. Semoga berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Sejati untuk hidupku, kurang lebih. Selesai sarapan, kami teruskan perjalanan menuju ke checkpoint 6, iaitu di Kuala Lipis. Singgah rehat dan minum kopi di kafe Sidang Kopi berhadapan Jeti Lipis. Dan lanjutkan perjalanan seterusnya, kami ke checkpoint 7 di Simpang Durian Jelebu. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada 1000 gadis. Ku hanya mencintai dia. Aku memang pencinta wanita yang lembut seperti dia. Ini saat ku akhiri semua pencarian dalam hidup dan cintaku. Ternyata yang ku mau hanyalah dia. Selepas karak dan memasuki laluan ke Simpang Durian, rakaman video terpaksa ditutup kerana kami menempuh hujan yang amat lebat, dan tiada juga rakaman dibuat hingga kami bersurai. Harap anda semua enjoy video ini dan sokong saya dengan beri like, komen dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.